Taufik terima soalan yang sangat unik daripada Tuan Amir. Persoalannya sama ada kita nak pakai tangan kiri ataupun tangan kanan untuk pemakaian jam. Pada kebiasaan, bagi individu yang tangan dominannya pada belah kanan, dia akan pakai belah kiri. Dan bagi individu yang dominannya belah kiri, dia akan pakai belah kanan. Dan kenapa bagi dominan tangan kanan, dia akan pakai pada tangan kiri? Yang terlibat dalam pergerakan taktikal, sebagai contoh, pegang senjata, dia akan pakai jam pada tangan kiri supaya mudah untuk kendalikan senjata. Sebab bagi yang dominan tangan kanan, dia akan banyak melakukan pekerjaan menggunakan tangan kanan, dan bagi mengelak kerosakan ataupun cala pada mana-mana bahagian jam, itu yang dia nak protect jam dengan menggunakan jam pada bahagian tangan kiri. Dalam perihal lain pula, sekiranya individu tersebut dia pakai jam analog yang mana ada butang untuk tarik, sekiranya dia dominan pada tangan kanan, maka dia akan pakai tangan kiri untuk mudah diselaraskan jam. Compare kalau dia dominan tangan kanan, dia pakai tangan kanan dan dia tak biasa dengan tangan kiri, akan menyebabkan kesukaran untuk dikendalikan jam. Macam ni jadinya. Namun ada juga individu yang pilih untuk pakai pada tangan yang dominan. Macam Taufik dominan tangan kanan dan Taufik lebih selesa untuk pakai pada tangan kanan. Sebab Taufik lebih selesa pakai jam digital. Sebab itu Taufik pilih G-Shock. Tak kisah pakai tangan kanan ke pakai tangan kiri. Yang paling penting, mana tangan yang anda selesa. So bagi anda yang tengok video ni, anda selesa pakai jam dekat tangan mana? Kanan ke kiri? Sila komen.